Kata orang, keluarga adalah segalanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi persoalannya, sedalam manakah cinta kita terhadap insan yang dikira keluarga? Kalau kain panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bukan ternama, bukan terkenal, hanya berkongsi cerita dan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nurdanisha Alia binti Syaful Azwar dan berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Sibu. Hidup ini ibarat sebuah buku. Setiap halaman membawa cerita baharu. Masih segar dalam ingatan detik pertama kali saya membuka hati untuk menyelami ilmu helaian demi helaian. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitu jugalah dengan minat saya terhadap karya-karya aku. Lahir daripada ketulusan seorang pengarang yang mencurahkan jiwa ke dalam setiap bait kata. Jika anda pernah menonton filem Bisik pada Langit, pasti anda tahu betapa mendalamnya kisah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Tetapi, tahukah anda bahawa cerita ini sebenarnya diadaptasi daripada novel karya Siti Khadijah? Hari ini, saya akan membawa anda untuk mengikuti perjalanan seorang ayah dalam Bisik pada Langit. Bisik pada Langit bukan sekadar cerita. Ia mengibas realiti kehidupan kita. Kisah ini mengisahkan tentang seorang ayah, Wahid, yang sangat menyayangi anak perempuannya, Siti Hajar. Sebagai seorang bapa, Wahid sentiasa mengimpikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, apabila Hajar melanjutkan pelajaran ke luar negara, segalanya berubah. Satu panggilan telefon membawa berita yang memusnahkan dunia Wahid, iaitu Hajar ditimpa kemalangan dan koma di hospital. Dari situlah bermula perjalanan seorang ayah yang sanggup berkorban apa sahaja demi anak yang dikasihinya. Meskipun hakikatnya ada sesuatu yang tidak mampu diubah dengan kasih sayang semata-mata. Novel ini mengajarkan kita bahawa kehidupan penuh dengan ujian dan mampu ditempuh dengan ketabahan, kekuatan dan kasih sayang yang utuh. Walau setinggi mana dinding memisahkan, pertalian kasih sayang antara ayah, ibu maupun anak tidak pernah terputus, kerana keluarga ialah peneman pertama ketika kita mula mengenali dunia. Penulisan Siti Khadijah cukup indah, puitis, penuh emosi dan mudah dihayati, membuatkan saya tertarik seakan-akan setiap ayat yang dilontarkan menusuk ke jiwa, membuatkan saya terasa seperti berada di dalam dunia Wahid dan Hajar. Beliau berjaya menggambarkan watak-wataknya sebagai manusiawi dengan segala kelemahan dan kekuatan, seperti mana kasih sayang seorang ayah yang tidak bersyarat. Bahkan sanggup berkorban apa sahaja walaupun hati sendiri hancur berkali-kali. Hal ini sekaligus menyedarkan saya betapa besarnya pengorbanan ibu bapa terhadap anaknya dan sejauh mana kita sebagai anak benar-benar menghargai mereka selagi masih ada waktu. Novel yang merangkumi 575 halaman ini sememangnya memberikan impak yang besar terhadap pembaca, mengajari dan menyedarkan kita betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan. Kita selalu terfikir kita ada banyak masa, padahal setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Masa tidak pernah menunggu kita. Pernahkah kita terfikir, bilakah kali terakhir kita dapat memandang wajah ibu dan ayah kita dengan penuh rasa syukur? Tepuk dada, tanya iman. Novel Bisik pada Langit ini bukan sekadar cerita biasa.
Ia adalah sebuah perjalanan yang menceritakan tentang kasih sayang seorang ayah yang tidak pernah luntur. Langit itu saksi, setiap bisikan ayah untuk anaknya pasti akan sampai walau terhalang oleh jarak dan masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.